dalam hutan yang tebal, namun semakin canggih, tinggallah seekor kancil yang sangat cerdik. Namanya si Kancil. Pada satu pagi yang indah, si Kancil berasa sangat lapar. Wah, banyaknya buah-buahan dan rumput segar yang dijana secara bioteknologi di sana. Perutnya berbunyi, menandakan tahap tenaga rendah. Tapi, oh tidak, sensornya menunjukkan sungai itu terlalu lebar untuk diseberangi. Dan paling menakutkan, banyak unit-unit buaya pengawal sungai di dalamnya. Si Kancil berfikir, Bagaimana aku hendak menembusi pertahanan ini? Tiba-tiba, satu protokol licik muncul di fikiran si Kancil. Wahai unit-unit buaya sekalian, administrator utama ingin mengadakan sesi pendaftaran biometrik besar. Raja mahu aku menyusun kamu semua untuk pendaftaran data. Cepatlah beratur. Kancil mula melompat dari buaya ke buaya sambil mengesahkan data 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Data berjaya dipindahkan. Akhirnya, si Kancil berjaya melompat ke tebing seberang. Hurray! Unit-unit buaya itu terpinga-pinga. Barulah mereka sedar protokol mereka telah diceroboh. Dengan kepintaran algoritmanya, si Kancil akhirnya dapat menikmati makanan yang lazat yang telah disediakan. Dan unit-unit buaya, mereka belajar satu pengajaran yang jangan mudah terdedah kepada serangan phishing data. Si Kancil pun hidup dengan gembira di hutan itu. Ingat, kebijaksanaan adalah firewall terbaik. Dan begitulah kisah si Kancil dan buaya. Semoga cerita ini memberi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih kerana menonton analisis data cerita si Kancil dan buaya.